Wilayah Syulib, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Seterusnya dipersilakan Encik Abdul Wafi bin Aminuddin, Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Dipersilakan Encik Rishi Umar Loganathan, Pegawai SISC Plus Sains dan Matematik, Pejabat Pendidikan Daerah Larut Batam dan Selangor. Pegawai Unit Sumber Teknologi Pendidikan PPD LMS, dipersilakan Encik Muhammad Faizal bin Hamdan. Persilakan Puan Salbiah binti Maslan. Encik Khairul Azrin bin Yahya. Encik Hashim bin Marzuki. Dipersilakan wakil-wakil dari New Sony Malaysia, dipersilakan Encik Chow Fu Hong. Seterusnya dipersilakan Puan Ruth Lin Wang Ling. Dan Puan Ho Sin Ling. Wakil daripada Sasbadi, dipersilakan Encik Gan Ming Hui. Encik Lau Enzhen. Dan Encik Wan Iqbal bin Osman. Seterusnya dipersilakan Puan Hajah Hasnida binti Mak Isa mewakili Jawatan Kuasa Pengelola Program. Dipersilakan Guru Pembimbing daripada SMK Convent.
Wakil Guru Pembimbing dari SMK Kampung Jambu. Senang-senang air di laut sampan golek boleh ditanjung. Hati terkenang, mulut menyebut budi yang baik rasa nak junjung. Terima kasih Tuan Mohtar atas sudi hadir merasmikan dan melancarkan program kita pada pagi. Sebagai tanda bahagian terima kasih daripada warga SMK Kampung Jambu. Saya silakan Tuan Ketua untuk menyampaikan cenderamata kepada Encik Mohtar. Dipersilakan. Kampung Jambu ini dilatari oleh bunga-bunga yang segar. Kita berikan cenderamata bunga. Semoga kedatangan yang kita bina pada hari ini insya-Allah akan panjang. Banyak lagi program AI dibawa ke Kampung Jambu insya-Allah. Okey, terima kasih Tuan, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Tuan Karudin bin Puan atas kesudian menyampaikan cenderamata itu tadi.